Sekarang aku tengah rushing. Jerit. Tu tak tahu tembok Vita tak. Kenduri kat atas. Benda apa tu? Dia hebat dia apa? Mana tak kena maaf dengan aku hari-hari? Hi guys, my name is Rana Azallah. Welcome back to my YouTube channel. So mesti korang tanya kenapa tiba aku tak berdandan nak buat intro YouTube aku ni. Sekarang ni aku tengah rushing. So macam korang tengok dekat title dekat bawah ni, hari ni aku dengan budak kelas aku BM3, kita on the trip nak pergi dekat Latar. So sekarang ni musim practicum. So this is like a healing activity with our mentor Encik Safarin. So it's been long time kita tak gather together. Kita ada gather together but tak pernah lah seramai ni. So sekarang ni aku rushing nak pergi rumah Encik Safarin kat quarters guru kat belakang with my friend in my car. Jomlah kita jumpa kat sana, okay? Tengah rushing ni, lepas ni sama balik. Okey, hari ni kita akan pergi mana ni? Jangan pergi lantai. Hah? Lantai. Lah. Update dekat blok perempuan. Kita orang berempat je siap. Masalahnya Fit Hazika. Buat ni Zika. Kita buat yang adakah yang Jerit. Calling for BM3. Okey, jom. Mana lagi tu? Siapa dekat atas? Cepatlah. Okay, sekarang ni kita tengah panas enjin. Ni tengah bela-bela tarik mata. Tidur dah. Tak gerak lagi. Ya Allah. So dah kita bersepah sikit. Kita bersepah dan kotor sikit. Maklumlah, kita hari-hari duduk berulang jauh sekolah praktikum. Tak sampai nak cuci kereta. Okey dah. Dah hilang biru tu. Jom kita pergi rumah Cik Safarin kat belakang sana tu. Nak bagi semua, memang kalau menunggu manusia memang macam ni. Memang kita orang ada masa untuk tunggu dia orang saja. Pukul 7.30, sekarang 7.54. Kau nak gerak pukul apa? Apa kita tunggu dah kita tunggu sebab kita menumpang orang. Kalau kita naik sendiri tak apa, dah gerak dah sekarang ni Memang nak menunggu kau je. Sampailah aku tertinggal barang lagi. Bye. Hentak kaki. Bangun pukul 9. Aku tak tahu lah. Dia ni dari tadi awal tadi asyik dengan make up dia je. Dah. Kau nak pergi berapa hari? Okey, Okey, kami datang pukul 7.45 dah sampai. Kalau orang dah tawal, kita orang ikut gaji. 8.10 tak sampai. Sekarang ni kita berada di rumah liga Encik Safarin. Tak ada bersama mentor kita kat sini Encik Safarin. Sponsor. Sponsorship besar kita. Oh, sponsor besar kita. Apa dia reverse kita nak pergi rumah cik dulu kan? Hey. Kau reverse kenapa kita nak pergi rumah cik ni? Oh, dia orang tak nak ambil gambar kita. Oh. Hello. Berapa? Allah. Okay, sekarang ni kita orang menghala ke Turah, nak menghala ke Latar kita orang. And jalan nak pergi Latar ni sebenarnya lalu ikut jalan sekolah kita pergi praktikal hari-hari. Surprisingly. And lalu depan sekolah kita orang lepas ni. Rasanya lah tak dalam map macam depan sekolah kita orang. Cerita dia, macam ni ceritanya? Cerita sikit. Ceritanya kelas kita orang ni memang tak boleh konvoi ramai-ramai. Orang mesti minyok lah. Seorang nak beli jajan lah. Seorang ni kalut lah. Kita dah bawa selodak. Laju lagi bagi dia orang Dia tak tahu, tak ada satu pun kereta belakang aku ni. Hai korang, update. Biasalah perempuan kan. Tak apa, kita tunggu Farhalita. Tapi cerita kelakarnya, kasih bagi isi minyak. Dia tak tahu hijau ke kuning. Lepas tu dia tanya aku. Dia tanya aku cakap diesel ke? Memang lagi tanya warna hitam. Update, jangan bagi kita orang buat kereta sendiri. Aku rasa seorang pergi latar-latar, seorang pergi latar kolam, seorang latar payung kan. Jalannya kosong je ni. Nak tengok belakang, Tak ada. Tak ada follow. Tu pun kereta siapa belakang tu. Sekarang kita dah tak payah dah lah depan ni lah. Okay, update. Semua orang dah ada. On the way dia nak sampai. Lepas tu kita nampak ada orang. Budak ni dia naik basikal elektrik tau. Lepas tu dia tak pakai baju. Tanda ni guys. Kiri. Kanan rumah orang. Jauh nak keluar lagi. Dah bebek pula dah. Nama dia Sempang Carut. Nampak pasaran dia Sempang Carut. Pulau kita kumat kami macam orang di bawah kereta. Ada satu kereta ya. Kita tunggu. Kereta Hazirah dekat mana ni? Hilang. Aku rasa ni last lah. Trek kelas ni last. Yang dekat dah ni Hazirah ni. Kat belakang tu. Oh, tak nampak lah lambai-lambai. Aku rasa dia tak berhenti.
Sekali lagi. Okey dah, jom. So sekarang ni kita dah balik dalam kawasan Kampung O. Itu sampah. Dekat sekitar ada kawasan sampah dia. Tak nampak gunung dah. Depan. Sabar. So terus kita tukar lagu. Itu Sampah dah you. original Sabahan. Adik asik. Ada. Kas semua dah. Kau tidak percaya saya. Menyesal nanti bila kau dengar ini. Tunan api-api. Dalam mana ni? So dalam Waze dia cakap lagi 20 km, 19 km macam tu. Sekarang kita berhenti dekat BHP Kampung Seri Payung. Zika dengan Lokman tu nak beli kudak-kudak. Macam tu lah cerita dia. Sikit lagi sampai dah 20 minit lagi. Oh laju juga Haji dah buat kereta ha. Mini Cooper dia. Beli gokok ke? Popok. Gokok beli gokok. Penat kejauh. Hang bodoh apa? Pagi masuk kanan lah tadi. Oh lah masuk kanan lah tadi weh. Ini sempadan nak pergi mana? Pusing. Selai-selai weh. Aku tengok YouTube ni. Ke kiri. Tapi tak masuk sini biasanya weh. Ke kiri. Ke dulu weh. Kau ni kau nampak sempadan tu tentera tembok kita sangat. Aku rasa tu sempadan tentera tau. Ke kiri. Masuk YouTube. Tapi tak tembak kat mana. Okey korang, nak nampak? Ni masa nak masuk. Sempadan mana bodoh? Okay dah sampai dah ni. Kereta ni bagi sini daripada Kuala Besut ni. Okay, setelah tiba. Pokok kurma. Ada gaya ulang tiga. Ada lagu ni San. Ada seberiang ni. Tengok muka dia. Berkemui. Untuk siapa? Doa untuk siapa? Untuk. Okay, we are arriving. Departure. We are arriving. Sampai dah datang kolam air terus setelah perjalanan yang penuh dengan bukan hal liku, masalah orang. Nak duri lah, masalah orang tu, masalah orang ni. Kita mana duit tadi? Ya Allah, duit pula hilang macam tu. Nak masuk kena bayar, tapi jalannya hancur. Ni sampai ke PM yang ke berapa macam sini juga jalannya. Empat orang? Bennett? Kena solat dulu tadi. Solat dia mampu. Okay guys, alhamdulillah sekarang ni kita dah sampai dekat Latar Kolam. Sekarang ni kita tengah bawa keluar barang semua makanan yang kita bawa daripada rumah Encik Suparin tadi. Ada apa tu? Spaghetti. Sekarang ni kita akan pergi ke wakaf yang kita orang dah bayar sewa. Sekarang ni rasa baru 3 kereta yang sampai. Kereta Encik Suparin belum sampai lagi. Kereta kasih. Perjalanan yang penuh dengan cabaran. Sangat bercabar ya. Sangat Dengan bercabar. naik je buat laju. 3 orang kat belakang. Kawasan kita. Jumpa kat ni, okey? Okay guys. Dah nampak dah air tu. Ya, bersama warga Temdila. Skila, warga Skila. Yes, lagu ini akan ready. Apa tu? So guys, sekarang ni kita tengah prepare untuk bakar-bakar ayam. Sebabkan dalam 22 orang yang datang ini semua tak boleh harap nak ikut kami. Ini cik juga yang tolong. Hello. Sekarang ni aku nak pergi cari kayu api. Ni cakap mana? Bukan dalam hutan ni sekarang ni. Kayu api. Bukan kayu ni, kulit kayu ni. Kira kayu lah kalau kulit kayu ni. Aku tak boleh survive. Sekarang ni tengah pasang apa tu? Bumbung. Apa panggil? Drum sheet. Apa ya nama Encik panggil tadi? Tengah ralik dia aku baru perasan aku tak tunjuk lagi kawasan sekitar dekat tempat ni. So sekarang kita nak tunjuk kawasan sekitar macam mana. Oh ni kita punya wakaf yang kita orang sewa. Tempat pondok kita ni. Ni Encik Saparin pasang. Ni semuanya banyak barang ni. Banyaknya Encik Saparin lah yang bawa. Ni pondok ni diorang tengah masak-masak kat sini. Itu tempat bakar ayam. Oh, coffee station kat sini. Ni kita ada geng yang tengah bakar-bakar ayam kat sini. Ramai-ramai kat sini. Tu. Bawah tu kita punya sungai. Bila aku tunjuk kan, ni bawah tu punya sungai. Oh tu nak mandi tu dua orang tu. Kena sungai dah ni ha. Ininya dah. Ikan. Oh, ni kecil. Anak ikan. Lama pun lama. So sekarang ni kita dekat sungai yang dekat dengan kita punya pondok yang kita sewa. Okey, sekarang saya akan menjadi ejen anda. Siapa yang berminat boleh contact saya, okey?
Aku macam nak mandi tapi aku semalas lagi sebab ni Jumaat. Jadi after solat Jumaat kat lagi aku masuk bawah pagi ni nak tolong dia orang dulu. Sekarang pun dah pukul 4.45 dah. Tak nak naik turun kan. So ya, itulah kita punya tempat sekarang ni. So sekarang tengah prepare masak-masak lagi. Kita akan cuba siapa kah? Ketam. Siapa yang Masakan daripada BM3. Sedapnya. Rasa pun belum lagi. Ice Americano by Ellie. Sisa aku dah. Okey. Jom kira berapa banyak lubang tak boleh kasi. Kepala otak kau. Kepala. Okey guys, sekarang ni kita dekat bawah kemah safari. Memang. Duk molek-molek sikit. Optina tak boleh duduk gitu. Okey guys, kita kira berapa lubang kamu guys. Tak mau lah. Abang hisap siap. Okey guys, cepat kita kira ramai-ramai. 1. Tak tahu. Kita praktikal lah. Sekarang ni praktikal kita tinggal lagi berapa 8 hari lagi. 8 hari lagi. Okay, budak-budak. Oh, kira berapa lubang kamu kira. Sekarang ni dah berapa jam kat sini? Kita dari pukul 9, sekarang aku 12.10 dan 10, 11, 12. Dah 4 jam lah kita kat sini. Sekarang ni Dok Man tengah makan. Tu atlet renang kita. Barista masih lagi dengan kopi. AJK masak dah tukar lah. Barista tak ada sijil. Yang lain pada kat bawah tengah mandi. And aku still tak basah, tak apa-apa lagi. Rambut aku still okey lagi. Tak basah lagi. Lepas ni baru nak mandi, okey? Buka. Apa yang buka? Dia ustazah. Tolak. DJ tolak. Ramai. Tolak ya. Cepat. Belum apa-apa lagi. Excited ni tu. Di sini lah mau barang. Ni kau tengok ni perempuan ni. Naskah tu dijual. Benda apa tu? Soto. Benda apa? Soto. Bekas jatuh tadi. Okey, kita nak jual soto. Ada lekor. Yang ni dalam dunia sendiri dah ni, seorang ni. Tak tahu buat apa dia ni. Dah lah isu orang kat bawah ni, kita naik atas lah tengok orang kat atas buat apa pula. Tak kat atas nanti projek apa pula ni. Projek apa pula? Makan apa tadi? Kecoh-kecoh kat bawah, kenduri kat atas ni. Aduh, kenduri kat atas. Bina weh buat macam sandwich satu kat aku. So ni sardin dibuat oleh Mas dengan Zika. Sekarang ni misi buatan kianat Oh, Kuat lentang terus. Sana. Drama apa ni? Drama apa ni? Berlakon apa ni? Dia hebat ada drama. Kerah dah. A few moments later. Guys, sekarang ni kita dah sampai dekat masjid. Kita nak solat Jumaat dulu. Berempat, aku, Lokman, Aziz dengan Encik Safari. And after this, kita pergi semua kat latar, okay? And now kita dah done, baru siap solat. Dan nak tengah tunggu Encik dan juga Lokman. And then kita terus pergi latar, okay? Berjumpa kat latar. Guys, jangan. Oh, tukar skrin. Sekarang ni kita dalam air dah. Okay, jangan masuk. Muka bulat lah. Mari sini. Noise. Salah lighting ke weh? Sini dah lighting. Lighting ni ada air. Ni lah weh. Nampak. Sekejap, selfie lah. Jangan ambil gambar. Puteri mandi. Inilah puteri mandi. Aku peluk pun tak boleh. Aku istilah. Kenapa susah bayar kau? Makan je lah kau. Thank
kita orang akan mati lemas kat sini. Tak nak dalam. Bila cari aku. Mengamuk. Apa ni? Jangan tarik aku tak. Jadi boleh dendam. Sebab ni hujan tinggal, yang lain semua dekat atas. Kita orang bermandi-mandi bersama Encik dan keluarga. Aku dah tak boleh bercakap lah. Ini tak main apa. Mesti macam pendek dah di dalam ni. Apa dia ikan berongkok kat ni? Ya, ada betul tu. Kita dah tadi banyak dia. Kau jangan gigi aku tampar kan. Betul, dah ramai-ramai datang. Okay guys, sekarang ni aku dah siap tukar baju apa semua dah. Inilah rambut asal aku yang rambut bagi dia tu rambut fake. Bukan rambut fake maksud bukan rambut palsu tak. Tu rambut pakai. Inilah rambut dia zaman pipi. Yang kau tengok vlog-vlog ni. Ha semua vlog ni. Ha itulah rambut asal aku. Tu sebelum kenal hair dryer, sebelum kenal hair straightener, itulah hidup aku. Selekeh je, sejebek orang dia sejebek. So sekarang ni petang ni tengok semua orang dah siap-siap dah. Okay. Ni bukan mutabak Maggi dah weh. So tengoklah menjadi Idora kita. Idora. Siapa tu? Padak berendam. Pasal Ramadan ke kita ni? Dia padak berendam ni. Lepas makan, lepas mengata dekat orang. Oh, bawa banyak orang tu ambil. Kau malah basuh sebenarnya. Kita sekarang tengah dehidrasi. Sweetnya. Suat. Oh mana boleh, nanti Wawa takut abang air jelly limau marah nanti. Baju dia hilang pula dah. Belah kita ni jangan kawan nak pergi Bandung, nak pergi Thailand lah. Tak lagi latar baju hilang. Kita tak boleh style ni pagi tadi. Kita lagi ni jadi. Nampak? Pasport tinggal. Orang nak pergi ni, nak pergi tempat sejuk ni, baju sejuk kat bawah. Itulah ni, nak pergi jalan mana? Korea, musim sejuk, musim salji. Nampak baju gini, buat jersey. Itu, plan kita yang gitu. Mana tak kena mahu dengan aku hari-hari? Merancang tak nak kalah. Kalau dengan paling bola. Ya tu kak ni. Ni paling bersalah. Ha? Lambat ke? Kan bagi. Oh, dah sedap nak main. So apa kau boleh lihat kat sini, semua orang tengah penat tadi sebenarnya ni. Kau muka Faraina tu. Dia pagi tadi kemain semangat ni lompat sendiri. Okay guys, so sorry tadi busy sangat sampai lupa. Kita orang dah siap dah. Mandi apa semua dah, kemas apa semua dah. So sekarang ni kita orang dah balik. Kita nak balik IPG and lepas ni kita wrap lah this vlog untuk kita punya tajuk vlog ni healing. Entahlah apalah. Nanti apa nanti dah nak wrap dah kita punya aktiviti hari ni. So guys, sekejap Sekarang ni nak gambar. Ambil gambar. Nampak cute tak? Balik tidur. Okey, TikTok. Kalau nak TikTok, salah anak bongsi. TikTok. Jom balik.